Salam pelabur yang dihormati. Maklumat dan perkhidmatan analisis berhubung dengan anda Guru Markets. Mari kita mulakan dengan maklumat umum tentang syarikat. Sedikit lagi kita akan mengkaji setiap penunjuk dengan lebih terperinci. Jika perlu, anda boleh menjeda video. Kami menjemput anda untuk mempertimbangkan setiap penunjuk organisasi berkenaan dengan teliti. Sekarang kita akan melihat petunjuk asas semasa syarikat NIO Inc. Tikar NIO. Semakan telah dibuat menggunakan data semasa setakat 5 April 2025. Secara klasifikasi Guru Market syarikat NIO Inc. tergolong dalam subkategori elektrik. 59 organisasi mengambil bahagian dalam analisis yang sangat mewakili. Kita akan melihat keputusan yang dibuat menjelang akhir video. Keputusan keseluruhan untuk syarikat, tolak 6 daripada 10 mata. Keputusan purata bagi subkategori ialah 3.1 mata. Jika anda melihat secara meluas, dalam pasaran saham secara agregat, kita boleh ambil perhatian bahawa penarafan purata untuk pasaran secara keseluruhan ialah 1.9 mata terhadap markah tolak 6 mata untuk NIO Inc. ADR. Membandingkan dinamik harga saham syarikat NIO Inc. ADR dan syarikat subkategori, kita dapat melihat bahawa sepanjang 12 bulan lepas saham syarikat NIO Inc. menunjukkan dinamik tolak 23.1%. Berbanding dinamik harga untuk subkategori 39.9%. Ini tidak mengatakan apa-apa secara pasti, tetapi anda perlu mengambil perhatian fakta ini. Permodalan pasaran syarikat NIO Inc. ialah $6.64 bilion. Dengan permodalan subkategori $854 bilion. NIO Inc. ADR menyumbang bahagian sebanyak 0.778% dan merupakan salah satu syarikat kecil dalam subkategori. Permodalan kunci kira-kira syarikat ialah $1.34 bilion. Dan huruf besar subkategori ialah $101 bilion. NIO Inc. ADR merupakan bahagian sebanyak 1.326%. Dengan membandingkan saham yang diduduki bagi bursa dan nilai buku, kita dapat melihat perkara berikut. Bahagian yang diduduki NIO Inc. ADR dalam subkategori apabila menilai permodalan pasaran saham ialah 0.778%. Permodalan kunci kira-kira ialah 1.326%. Iaitu 70% lebih daripada bahagian permodalan pasaran. Penilaian bahagian syarikat dalam pasaran dan nilai buku subkategori, baik, satu mata. Syarikat yang dikaji mempunyai liabiliti kewangan sebanyak $7.591 bilion. Liabiliti kewangan kepada nilai buku berjumlah 566.5% daripada modal syarikat. Keputusan atas hutang syarikat, sangat teruk, tolak 2 mata. Nisbah harga saham kepada pendapatan syarikat ialah 0. Dengan purata 0 untuk subkategori. Penilaian harga pasaran kepada penunjuk keuntungan berbanding dengan organisasi subkategori, sangat buruk, tolak 2 mata. Keuntungan untuk 12 bulan lepas adalah tolak $3,142 juta. Pendapatan hadapan untuk 12 bulan akan datang tidak diketahui. Dan ini tidak baik untuk syarikat. Penilaian penunjuk keuntungan masa depan yang diunjurkan berbanding dengan syarikat dalam subkategori, buruk, tolak 1 mata. Nisbah harga kepada jualan syarikat ialah 0.7. Purata subkategori ialah 5.9, iaitu 88% lebih rendah daripada purata subkategori. Penilaian penunjuk nilai pasaran kepada hasilnya berbanding dengan penunjuk dalam subkategori, baik, 1 mata. Hasil selama 12 bulan lepas ialah $9,110 juta. Pendapatan hadapan untuk 12 bulan akan datang tidak diketahui. Ini amat buruk untuk harga syarikat.
Penilaian penunjuk anggaran hasil masa depan berbanding dengan penunjuk dalam subkategori buruk, tolak satu mata. Margin adalah tolak 34.4%, dengan purata untuk subkategori tolak 7.5%. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 26.9%. Penilaian margin jualan berbanding dengan penunjuk dalam subkategori boleh diterima, tolak 0.5 mata. Bahagian syarikat dari segi bilangan pekerja dalam subkategori ialah 0%. Ini adalah kurang daripada bahagian permodalan pasaran. Faktor ini mencerminkan nilai pasaran syarikat NIO Inc. Jumlah modal setiap pekerja syarikat ialah RM0,000. Dan untuk subkategori $4,857,000. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi organisasi ialah 100%. Penilaian volume modal syarikat bagi setiap pekerja berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori boleh diterima, tolak 0.5 mata. Keuntungan setiap pekerja individu ialah $0,000. Dengan purata dalam subkategori tolak $61.700. Dan perbezaan antara purata untuk subkategori dan penunjuk syarikat ialah $62,000. Penilaian keuntungan setiap pekerja berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori boleh diterima, tolak 0.5 mata. Jumlah hasil bagi setiap pekerja syarikat ialah RM0,000. Dalam subkategori terdapat $819,000. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 100%. Anggaran jualan bagi setiap pekerja berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori boleh diterima, tolak 0.5 mata. Volum urus niaga jualan sepadan dengan 9.6%, dengan purata untuk subkategori sebanyak 3.6%. Ini adalah penilaian tentang kemungkinan risiko sesak yang singkat. Penunjuk RSI 14 menunjukkan tahap 31% bagi syarikat NIO Inc. ADR. Manakala bagi subkategori tahap RC 14 ialah 39%. Secara teknikalnya, sekuriti subkategori disebut harga lebih tinggi daripada syarikat NIO Inc. ADR. Harga saham semasa syarikat adalah lebih kurang $3.47. Sasaran harga konsensus untuk saham syarikat adalah lebih kurang $5.51. Pergerakan harga semasa dan ramalan konsensus adalah lebih kurang 59%. Mari lihat jadual pesanan, ia tersedia untuk anda, pautan kepadanya ada dalam komen yang disematkan. Jadual pesanan mengandungi semua keputusan yang dibuat secara terbuka pada musim tertentu oleh sistem maklumat dan rujukan guru markets. Akses kepada jadual pesanan adalah percuma dan terbuka, pautan dalam ulasan yang disematkan. Berdasarkan penilaian sekuriti syarikat NIO Inc. Sistem maklumat dan rujukan untuk penilaian saham guru markets keputusan berikut dibuat. Membuka pesanan untuk menjual pada harga $3.46. Tempahan dibuka kerana syarikat mempunyai penilaian yang agak rendah. Penilaian syarikat dibuat berdasarkan pendekatan penilaian indeks AKIM. Take profit ditetapkan pada 2.79. Stop loss ditetapkan pada 4.13. Sekiranya pesanan tidak ditutup dengan mengambil untung atau menghentikan kerugian, maka pesanan itu ditetapkan secara bebas pada akhir perdagangan pertukaran pada 5 Mei 2025. Atau pada hari dagangan terakhir sebelum tarikh ini. Tikar L pertama adalah transaksi belian utama. Video tawaran utama telah pun diterbitkan di saluran ini. Apabila menutup salah satu pesanan, asas atau mengimbangi, pesanan kedua ditutup pada tahap semasa. Terima kasih banyak kepada penonton kerana menonton video ini dan menggunakan sistem bantuan daripada Guru Markets.
Anda semua adalah penonton paling hebat di planet ini.